Fa'abaitu an azana lahu hatta asta'mira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku enggan bahawa memberitahu kepadanya akan memberi kebenaran, sehingga aku minta perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, dia tak benarkan lagi segera masuk di sisi dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tanya Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawab kata fal yalij ay fal yadkhul alaiki, maka hendaklah benarkan dia masuk di sisi engkau. Fa innahu ammuki, sebenarnya dia itu adalah pak saudara engkau, pak saudara sabit dengan susuan. Khalat innama arda'atni al-mar'atu wa lam yurdi'ni rajulu. Wanita itu kata, macam mana nak sabit pak saudara, sedangkan yang menyusu saya itu isteri dia, bukan lelaki itu menyusukan saya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kata, fa innahu ammuki falyalij alaiki, tetap dia tu saudara engkau, dah jadi sabit susuan, maka hendaklah dia masuk di sisi engkau, benarkan dia masuk.